dia manusia. Korang tahu tak apa tu organ dia? Kalau main je. Tahu tak? Okay, scan ni. Sekarang kalau nak main boleh scan. Cepat scan. Oh, yang ada iPhone. Oh, ya. Mak aku belikan lah ni. Banyak main ni. Kosong itu. Tak boleh dah cikgu. Lah, besar-besar tapi tak boleh. Saya ni lambat. Kosong lagi tu. Jom. Mancing hilang je. Kita nak belajar apa ni hari ni? Saya kena ambil cikgu. Kita nak belajar pendidikan, sains dan sosial dan alam sekitar. Ada buku kat dalam tu. Standard kandungan kita nak belajar tentang organ dari manusia. Organ tu apa cikgu? Hari kita belajar. Macam saya dah tanya, apa tu organ? Kita akan tengok satu persatu. Pertama kita akan tengok menamakan organ dari manusia dengan betul. Kedua, kita akan menyatakan fungsi setiap organ manusia. Dan ketiga, kita akan menunjukkan cara menggunakan organ diri tersebut dengan betul dan selamat. Jom kita terus pada pembelajaran kita hari ini. Dekat telefon masing-masing dapat tak datang? Dapat. Macam ada buku dah ni cikgu. Cikgu tak boleh tekan pun. Cikgu tak boleh tekan. Siapa nak baca? Sofian mana Sofian? Manusia mempunyai 5. Soalan tak ada dia baca. Ish, kau ni tak kena. Jangan gaduh. Siapa? Selok-selok. Yang ni Sofia, yang ni Aidil, yang ni Christina. Cepat Sofian. Manusia mempunyai Pandai. 5 organ deria. Pandai. Sofian. O-R-G-A-N. Organ. Deria Ya. ini sangat sensitif Pandai dia baca sensitif. terhadap sesuatu rangsangan. Aidil ambil ayat saya. Tak Dia lagi boleh. dalam rangsangan. Tak baiklah. Yang lelaki dia organ je. Okay. Mari kenali nama 5 organ. Wow. Ini dah 5 organ dari manusia. Siapa tahu yang pertama tu apa? Saya tahu cikgu. Saya tekan ni cikgu. Tak boleh lah cikgu. Mata. Okay, yang kedua. Mata. Yang kedua. Telinga. Oh, Telinga. Telinga kat mana? Hidung. Hidung. Tak apa, tak tahu ke kan tak apa. Nanti cikgu ajar. Yang kedua. Sabar. Lidah. Keempat. Macam mulut. Semua sama-sama. Keempat. Lidah. Yeay. Yeay. Akhir sekali siapa tahu? Saya. Tangan. Apa Christina? Tangan. Kulit. Tangan. Kulit. Kulit. Kulit.
Ya. Ada cikgu. Dia tak. Tak, jangan pandai. Kita belajar sama-sama. Siapa nak teka? Kat sini apa? Mata tertengok. Okey, jadi kita akan mahu betul tak? Wah. Yang kedua, telinga. Jadi kita dengar sama-sama. Dekat mana telinga? Kat sini. Kat sini. Sofia sensitif ke? Saya rasa macam ada orang panggil saya. Nanti kita tengok apa fungsi telinga. Okey, lepas tu cikgu apa? Lepas tu apa lagi? Lepas tu Simple lah cikgu. Dia nampak kat sini. Ha? Apa cikgu? tak dengar. Saya dengar lagi sekali. Macam mulut dia cikgu. Ya. Cuba tunjuk ni masing-masing. Ini. Yeay. Keempat. Hidung. Hidung. Kat mana hidung? Sini ada dua lubang. Ini ke hidung? Bukan, kat sini. Sini. Hidung ada dua lubang. Pandai. Tutup dia hidung. Jangan cucuk hidung orang. Cuci kita sendiri tak apa cikgu kan? Tak apa. Kelima. Kelima apa? Tangan. Kulit. Dekat tangan kita ada kulit. Cuba korang rasa. Cuba kamu semua rasa. Ni kulit. Rasa kulit. Rasa. Cepat cikgu kena belajar apa lagi cikgu. Dalam kita belajar tentang fungsi setiap organ dia manusia. Korang semua dah tahu kan? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Tahu tak? Semua tahu ke dia dekat mana? Tapi tahu tak apa fungsi-fungsi setiap organ dia manusia kita? Kalau mata tertengok kan cikgu? Wah, pandainya. Alah, tapi aku jaga saya. Saya jawab dululah. Cikgu tengok idea ni. Suka menyangkat saya. Kita belajar sama-sama. Okey, mata ialah Organ. Dia penglihatan yang peka terhadap cahaya. Ni korang tengok depan ni cahaya. Kalau gelap tak nampak ke cikgu? Cuba tutup mata. Nampak tak? Tak. Hitam. Nampak kan? Hitam lah kat hitam. Cuba buka balik. Cahaya. Mata peka terhadap cahaya. Cuba korang tengok warna kat depan tu. Sangat banyaknya color warna kat sini. Nak satu. Ni kat sini bukan ada lah. Pink. Banyak colour kan? Cikgu, kalau kita tak ada mata, kita tak boleh tengok lah. Betul. Mata Dia mata lah. Cantik ni. Jadi mata berfungsi untuk melihat sesuatu warna, bentuk dan saiz. Jadi bersyukurlah kita ada mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sebut sama-sama. Alhamdulillah. Ada balik. Biar dia sampai ada detail je. Okey, jadi kita tengok. Info tambah. Jika penglihatan menjadi kabur tentang ketika melihat objek yang jauh, segeralah berjumpa dengan doktor. Sebab mata kita adalah penting untuk dijaga kesihatannya. Kalau kita nampak kabur je kat ujung tu, kita kena buat apa? Ni macam saya cikgu pekat.
Jadi kena pergi mana waktu sebelum pakai spek? Saya pergi hospital itu. Untuk apa? Makan ubat. Makan ubat? Ada cek mata tak? Tengok dekat mesin mata. Tengok doktor tu paksa saya. Doktor tu paksa. Sebab dia nak jaga mata Aileen supaya boleh tengok dengan jelas. Kalau ada pakai spek, nampak jelas kan? Yeay. Tak pakai saya buta. Bukan buta, kabur. Penglihatan dia jadi kabur. Cikgu. Ya. Orang rambut ni kena makan ubat ke? Tak apa. Orang rambut tak perlu makan ubat, tapi dia ada spek sebagai ganti untuk menjelaskan lagi pemandangan dia. Contohnya macam Adi. Adi dia kata dia go hospital untuk makan ubat. Adi makan ubat ke? Ya, saya makan. Makan ubat apa? Gila. Itu ubat lain. Okey, jadi kita tengok organisator. Cikgu, idea bising lah. Saya tak Ya. suka lah. Dia main kasih tu. Okey, korang dengar sesuatu tak? Apa yang Adi main? Bising. Bising. Korang dengar melalui apa? Korang Ini telinga lah. telinga pandai. Jadi, fungsi telinga, kita tengok fungsi telinga. Cikgu ambil permainan dia. Tak boleh. Bising. Saya deki je. Tengok dulu. Tak ada siap. Okey, siapa nak baca? Itu yang kita kena baca pula. Dia suruh. Okey. Telinga. Telinga. Telinga membantu kita mendengar bunyi dan menjaga keseimbangan badan. Betul. Susah dia tak galak. Dia berjalan. Macam monyet lah cikgu gambar tu. Monyet. Okey, jadi kamu sudah tahu tak apa fungsi telinga? Tahu. Apa dia? Nak bunyi bising. Fungsi telinga untuk mendengar. Okey, seterusnya bila kita tengok pula Ada apa lagi cikgu? Satu apa lagi yang ada? Nombor 3 hidung. 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 Hidung untuk apa? Kamu tahu? Hidung untuk. Aidil tahu. Hidung untuk. Bukan Hidung. dia cikgu. Hidung untuk apa? Tina. Hidung untuk bau. Bau. Apa kat sini yang kita boleh bau? Ni, bunga ni. Wah, bunga bau apa? Wangi tak Jadi fungsi hidung untuk bau. Ada nak bau juga Christina? Tak bagi. Minta lah. Oh, wangi je. Wangi. Apa yang bang busuk cikgu? Bau busuk? Tahu lah. Kamu semua fikir apa yang bau busuk? Sampah. Ya, betul. Lah. Pandai. Okey, kita ada organ apa lagi? Lidah. Siapa tahu lidah untuk apa? Makan. Makan kenyang. Lidah. Aiskrim. Pandai dia. Boleh makan aiskrim. Bila makan aiskrim, rasa apa? Manis. Manis. Cina. Awak ni kenapa tak ada biar? Jangan marah-marah. Siap cikgu. Okey, kita sambung.
Oh. Aidil, banyak ni gula-gula. Dia nak kongsi dalam. Tak. Kalau Aidil makan gula-gula, Aidil rasa tak? Rasa? Rasa apa? Rasa sedap. Sedap. Rasa Pedas. masam ke? Pahit. Manis ke? Saya cuba cikgu. Cuma cuba. Aidil, saya nak satu. Gigi Roma. Kalau masak ke cikgu? Nak bagi dia orang. Cuba rasa. Saya kisah kat dia nak letak dalam meranjung. Saya nak ni. Rasa apa? Masam cikgu. Ha. Sofia rasa apa? Manisnya. Manis. Tina rasa apa? Saya tak boleh. Nah? Oh, mak awak tak bagi makan gula-gula. Kisah kat dia tak bawa gula-gula. Iyalah, saya Tak apa, yang penting fungsi lidah kita untuk merasa. Kita ada 5 rasa. Kenapa ada tujuh cikgu saya baca? Macam bahagian ni cikgu rasa. Bahagian ni ada rasa masam. Oh, Untuk dua bahagian. Yang ni manis. Manis kat bawah. Kat bawah. Manis kat tepi. Yang kat tengah. Kat tengah tu apa cikgu? Umami. Umami. Sedapnya. Umami rasa apa? Rasa sedap. Rasa campuran yang sedap. Ha, siapa nak baca tu? Aidil. Dia cikgu. Okey, Sofia baca. Benar. Boleh. Adakah anda tahu tunas rasa iaitu seksel di permukaan lidah yang memulihkan bentuk Aidil, aura Sofia nak baca. Dapat. Baca sikit. mengetahui rasa makanan atau minuman. Minuman. Jadi kalau kita semua makan dan minum, kita akan rasa makanan tu melalui lidah kita. Jadi lidah untuk Rasa. pandai. Last kali kita ada kulit. Kulit. Cuba tengok. Wah. Wah. Kulit adalah untuk deria sentuhan. Cuba kamu semua pegang meja. Pandai dia semua pegang meja. Rasa apa? Sofia, pegang macam tu. Pegang meja. Apalah kau tadi kat bawah ni. Ha, rasa apa? Jeri. Pegang macam ni, pegang macam ni. Ha, rasa Rasa apa meja? kasar cikgu. Rasa licin. Oh. Bukan. Cina ni lalu dah sakit keras cikgu. Ha, siapa tahu apa rasa tisu? Tisu rasa. Ha, cuba rasa dulu guna kulit. Ha. Rasa apa? Rasa macam hari Licin punya je. Alamak, koyak. Iya, Sofia yang buat. Masakan barang lah. Okey, dia macam ni lah. Cikgu pecahkan jadi 3. Seorang satu. Okey. Ha, rasa tisu tu lembut kan? Rasa lembut. Ha, kamu semua rasa tisu guna apa? Kulit. Pandai. Guna kulit. Dekat kanan kita ada kulit. Dekat tangan je kan ada kulit cikgu. Tak, dekat semua bahagian badan kita ada kulit. Contohnya Kaki, pipi, muka. Ha, cuba sentuh tangan. Cuba sentuh pipi, pakai tangan. Rasa Lembut, tak? Cuba. Ih, kasar ke?
Jadi kulit untuk Sentuh. Andai. Cuba teka. Kita nak buat apa sekarang ni? Main. Main. Kita main. Jom kita main. Dah kita dah nak tamat. Kita habiskan cepat. Jom nak main. Selamat datang semua kapten ke jelajah 5 Jaya. I Captain. Hari ini kita akan mengenali dan mengetahui 5 fungsi jaya. Apa yang kita dah belajar tadi? Mata. Jom. Telinga, Hidung. lidah, kulit. Okey, jom. Okey. Cepat semua jawab laju-laju. Cepat jawab laju-laju. Cepat. Lima. Cepat jawab laju-laju. Dah cikgu. Dah, cikgu. Dah 3 orang. Okey. Cepatlah cikgu. Jom kita lihat siapa betul. Alah. Okey, tak apa, ada banyak lagi game. Jom kita lawan Sofia ramai-ramai. Jom. Tak faham. Next. Apa ni? Cepat jawab sebelum Sofia jawab. Cepat. Apa ni? Jawab dengan betul ya. Cepat cikgu, cepat. Baik. Macam tipu je game ni cikgu. Apa lagi? Yelah, ni kan hidung. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Cuba jawab kalahkan Sofia. Cepat. Cepat. Saya betul. Yeay. Cepatlah cikgu. Okey, cikgu. Cepat. Yeay, menang lagi. Idea biru saya cikgu. Ya. Pandai je semua anak boleh Saya cikgu. dapat sebelah. Yes. Oh, ada lagi tu. Last. Siapa pula? Yang last ni Ada tulis gigi. Ada tulis gigi. Tulis gigi. Betul. Siapa yang menang agak-agak? Saya. Ayah. Wah! Wah, yang pertama. Sila menang. Tahniah. Pandai semua anak murid cikgu. Cantik je pelangi tu cikgu. Padankan gambar berdasarkan fungsi organ interior. Memandangkan semua dah pandai. Berkata, cikgu nak panggil seorang-seorang untuk padankan. Kaki tu, mata ni. Mata kita untuk B. Untuk B. Cuba kita pandang. B. Mata untuk B. Langi. Okey, telinga siap. Telinga. Untuk loceng. Dengar tak? Ini loceng. Okey. Christina pula. Bisa Nanti ada pula. Abang nanti ada pula. Okey, tengok dulu. Hidung tak apa. Tengok dulu hidung tak apa. Silakan guna cikgu. Okey, sini hidung. Hidung tak apa.
Untuk Hidung ni tadi saya bawa bunga. jadi Bawah. hidung dekat Bunga. Jom kita tengok. Wah. Sama tahu. Lidah untuk apa? Saya cikgu. Ha, apa? Lidah untuk tu rasa air panas. Betul. Rasa pelik ke? Awak rasa pelik panas ni guna lidah ke? Kan ada air dalam tu. Cuba fikirlah, dia awak makan apa? Saya makan gula-gula. Gula-gula. Ada ke gambar gula-gula kat sana? Mana ada? Rasa apa? Saya tahu cikgu tu. Aiskrim kan manis. Panas. Aiskrim. Aiskrim. Air panas. Ibu kalau kulit kita kena air panas jadi macam mana? Okey, jom kita tengok. Kulit adalah daya sentuhan, memegang dan menyentuh berbagai benda, termasuk kulit kasar, halus dan licin. Air panas, kalau kita pegang, dia akan jadi melecong, merah-merah, nanti sakit, kena pergi klinik. Jadi hati-hati, okey? Jangan main air panas. Okey, cikgu. Lidah pula untuk dia merasa berbagai rasa manis, tawar, masam, masin dan pahit. Macam aiskrim. Ya, betul. Hidung pula dia bau, menghirup berbagai bau wangi dan busuk. Wangi contohnya macam Ngeruh. busuk macam Sampah. busuk macam sampah. Lepas tu kita ada telinga, telinga pendengaran, mendengar bunyi yang kuat atau perlahan. Contohnya Ni plastik. Ini gula-gula. bising. Dia memaksa dengar bunyi kuat. Cuba kalau kita senyap kejap. Bunyi apa-apa tak? Tak dengar bunyi lah cikgu. Sebab jadi sebarang bunyi di sisi kita yang boleh untuk kita dengar. Seterusnya kita ada mata. Adik, sini kejap, fokus. Mata Melihat. penglihatan, melihat banyak warna, saiz dan berbagai bentuk. Tu saiznya Yang ni kecil. Comel. Ya. Yang ni besar. yang ni kecil ke besar? Besar. Yang ni Lagi besar. Ada lagi ke cikgu? Ada lagi ke cikgu? ada lagi tak? Dah tak? Alah, dah. Atas kejayaan jelajah ini. Yeay. Jelajah ini bukan pernamaan, tetapi permulaan kejayaan yang lebih besar. Ni, baca ni semua sama-sama. Jaga lima deria. Lindungi diri. Hargai kehidupan. Mak, semua ibu bapa korang dah sampai tu. Jom kita balik. Balik. Bye. Jumpa lagi. Baik, terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Hati-hati. Lihat kiri kanan ketika melintas.